buffalo wing ataupun resipi kita yang kedua. Apa itu buffalo wing? Kerbau berkepak ke? Bukan. Kepak ayam. Sebenarnya itu adalah kepak ayam yang dimasak. Ada cara dia, ada potongan dia. Mari kita usah bahan-bahan untuk kita punya resipi yang kedua ni, buffalo wing. Banyak buffalo wing tak tahu. Ni dia. Kepak ayam. Apa sebab orang panggil buffalo? Mungkin yang ni kot. Dia punya potongan macam ni kot. Kan dia ada sayap dengan dramik dia tu kan. Kita ambil bahagian sayap dia je. Kita beli yang ada sayap dah macam ni. Kita ada dekat sini ni dia. Paprika. Serbuk paprika. Lain sikit. Kalau dia kat sini saya ada chili paste. Lepas tu saya ada juga kat sini serbuk cili. Dekat Malaysia memang top lah. Dan sedikit madu. Itu je bahan-bahan dia. Buffalo wing. Bukan buffalo soldier. Buffalo wing. Kepak kerbau. Sekali lagi ulang. Tak puas hati. Mula-mula kita nak buat apa? Sekarang ni saya nak marinate ataupun perap saya punya kepak ayam ni dengan sedikit serbuk lada hitam. Yang saya kisar sendiri. Baik. Letakkan sedikit garam. Gaulkan dia bagi dia sebati. Bagi dia cantik, baik punya. Kita biarkan dia sekejap dekat sini. Sebab apa? Sekarang ni saya nak prepare untuk sos dia pula. Ni dia, kita pakai cili kisar. Kita boleh beli dalam pack ataupun kita nak kisar sendiri pun boleh. Up to you. Banyak ni, banyak ni. Tak ada, sikit je pakai semua. Buffalo wing, dia ada banyak perisa sebenarnya. Ada yang biasa, ada yang masam sikit, ada yang pedas sikit. Kita pakai cili powder. Banyak mana? Banyak juga, nampak tu. Ni makan mesti berasak ni. Nak tak semua ke? Jangan, agak-agak je. Paprika pun pedas juga tapi bau dia lagi menusuk. Semua. Baru mengancam podeh ni. Orang Negeri Sembilan cakap podeh-podeh pun sedap. Bau dia tahu. Sekarang kita kacau dia dulu. Masukkan sedikit air. Oi. Sebab apa saya buat macam ni ataupun saya campur dengan air? Supaya kalau kita masak nanti kita punya sos ataupun serbuk-serbuk ni dia tak hangus. So kita kena buat dia macam dia punya batter dia lah. Baik. Kita dah kacau bagi dia sebati. Cantik punya. Alamak. Sekarang ni kita nak buat apa? Sekarang ni kita nak masak kedua-duanya sekali. Sekali jalan. Relax je. Jom kita masak. Baik, sekarang ni saya nak masak kita punya buffalo wing. Kita nak goreng dia. So, macam mana? Ni dia. Nyalakan api. Panaskan kuali. Masukkan minyak untuk menggoreng. Jangan banyak sangat. Kalau kita nak deep friedkan dia pun boleh juga. Tapi saya nak dia macam ala-ala je. Setengah fried. Separuh. Half. Dan kita punya periuk yang kedua ni, sementara tunggu kita punya minyak ni panas untuk kita goreng kita punya buffalo wing ni, saya nak buat dia punya sos. Nyalakan api. Mari kita masukkan kita punya paste tadi. Baik, masukkan sedikit air. Ni bau dia. Bau apa ni? Kebus macam ni. Tak boleh tahan. Dia punya menangkap hidung dia tu. Wow! Kita kacau kita punya sos. Nak rasa memang takut lah. Memang podeh lah. Kan? Saya dah masukkan tadi bancuhan serbuk paprika, cili powder. Lepas tu saya dah masukkan cili giling sikit. Dalam ni. Sekarang ni saya nak masukkan apa? Saya nak masukkan ni dia. Madu di tangan kananmu. Tangan kanan. Sebab apa? Dia ada pedas, kena ada manis sikit. Alah, madu ni kadang-kadang ada kat rumah dalam peti air, tak tahu nak buat apa kan. Masukkan sedikit garam. Untuk merasakan dia. Ni kalau saya terasa. Kalau saya rasa kejap lagi memang tercabut hidung lah ni. Memang terbaik. Dah panas ke kita punya kuali ni? Dah panas dah. Nak buat apa? Masukkan kita punya buffalo wing ni. Masukkan bahagian kulit ni dulu tak bawah. Kalau kita nak celup tepung ke pun boleh juga. Nak celup tepung dulu ke kan? Boleh juga. Macam saya buat ni memang rare lah. Paling senang lah. Saya tak nak susahkan keadaan. Nanti orang bujang tengok, alamak nak masak macam mana ni, susah lah. Bahan-bahan ni banyak kan. Macam saya buat ni memang rare lah. Wow. Satu lagi. Baik.
Dah masukkan madu, lepas tu kita masukkan garam. Saya nak masukkan sedikit sos tomato. Saya nak renekan dia ataupun kita masak dia dengan api yang agak perlahan. Lepas tu biar dia masak dengan betul-betul masak. Kalau tak nanti kita makan sakit perut, naya kita. Make sure yang ni pun kita masak ataupun kita pastikan buffalo wing kita ni masak dengan betul-betul lah. Sebab apa, nanti dia tak ni pula. Tak masak nanti di dalam dia mentah. Tersalut dengan kita punya cili tu. Oh, makan tak sedap. Ni dia garing-garing. Kita gigit. Dia punya kepedasan. Berganda. Itu bau dia. Wow. Sangat-sangat cantik. Nampak dia dah mendidih dah tu. Baik dia tu. Kena rasa sikit ni. Macam mana podes dia, tak podes. Ni dia. Boleh masukkan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Manis ada, pedas ada, masin ada. Tapi sekarang ni saya nak tambah kick dia lagi. Ni dia. Serbuk cili yang tadi tu kita masukkan bagi habis. Baru dia rasa. Kalau nak pedas lagi boleh juga. Siapa yang suka pedas, sangat pedas tu, tumbuk cili padi, tuang dalam tu. Confirm. Terpacak dia punya rambut pan ni. Kacau dia bagi sebati. Kalau kita tak bancuh ataupun kita tak sebatikan tadi, dia akan jadi berketul. Tapi macam ni nasib baik dia dah ada air-air dalam tu ataupun dia punya sos dia tu. Kita kacau je. Dah hilang dah ketulan itu. Baiknya. Kalau ada lemon, nak perahkan lemon sedikit pun boleh, ikut suka. Baik. Terbalik-terbalikkan kepak ayam. Dia antara salah satu saya tengok yang Mak Saleh suka. Dia suka kulit dia ni garing. Dia orang suka kerangupan dia tu. Dia orang gigit bunyi krak rangup dia tu. Yang tu yang best tu. Dia dah merah menyala dah. Tak nak buang masa. Padamkan api ayam ni, kepak ayam ni. Kita masukkan kita punya kepak ayam dalam kita punya sos. Masuk je. Ni memang terangkat dah ni. Pecah kepala ni. Menjerit-jerit lagi dia. Kenapa? Jus-jus dalam kepak ayam tu ada lagi. Saya tak nak dia terlampau kering sangat. Nanti tak sedap. Satu lagi dia akan rosakkan tekstur ataupun kulit ayam tu. Dia dah pecah nanti ataupun dia kering sangat. Dia dah kering, garing, lepas tu dia pecah. Tak nampak cantik. Gaulkan dia. Padamkan api. Ni dia. Color dia sangat-sangat menarik. Kita pakai spade lah, senang. Sediakan piring macam ni. Angkat. Tak dia kat situ. Wow, nampak tu. Color dia tu merah menyala. Ni kalau kena ni kena. Ni kalau kena ni, memang terpacak rambut ni memang podes. Satu-satu kita keluarkan dia. Tu dia. Memang terbaik. Sekarang ni nak buat apa? Kalau kita nak sos dia ataupun kita punya kuah dia ni, senang cerita orang Melayu cakap kuah, sos dia boleh letak sikit ni atas dia. Wow, nampak tu. Dia bau daripada paprika tu yang sangat-sangat kuat, yang sedap tu. Nambah selera. Ini dia resipi kedua kita, buffalo wing. Sangat-sangat senang untuk disediakan. Bahan-bahan pun saya dah tunjukkan dah macam mana. Cara-cara masak pun saya dah tunjukkan dah macam mana.